masak apa tu? Menu untuk hari ni special sikit. Hari ni saya nak kongsikan resepi untuk 20 orang makan, iaitu ayam masak merah dan nasi hujan panas. So mula macam biasa, kita gaulkan ayam dengan garam dengan serbuk kunyit. Gaulkan sampai layer rata dan sebati elok. Lepas tu kita boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Untuk ayam ni jangan masak terlalu lama, kita masak separuh masak je. Lepas tu kita boleh angkat dan teruskan. Gunakan minyak yang sama, kita tumiskan empal sekawan, daun pandan, serai sudah didih, bawang merah sudah dimayam. Kita tumiskan sampai naik bau. Masukkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas yang sudah dipisah. Tumiskan sampai kekuningan. Masukkan cili kisar ikut kepedasan dan tomato. Tumiskan sampai pecah minyak. Masukkan air dan kita sambung tumis lagi sampai pecah minyak. Boleh perasakan dengan sos tiram, sos cili, gula keret, garam, cube pati ayam dan kita tumiskan seketika. Boleh masukkan ayam goreng tadi, kita gaulkan sampai dia sebati elok. Kalau kering kita boleh tambahkan sedikit air untuk berkuah. Boleh masukkan susu cair dan masukkan bawang fondant. Gaulkan sampai ia sebati. Akhir sekali kita boleh taburkan daun ketumbar ataupun daun sup. Siaplah ayam masak merah kita. Untuk nasi hujan panas, kita panaskan minyak sapi, tumiskan empal sekawan, daun pandan, bawang merah, bawang putih halia sudah dimayam. Tumiskan sampai naik bau. Masukkan susu cair, kita perasakan dengan garam, gula, cube pati ayam. Masakkan sampai ia mendidih. Boleh tuangkan ke dalam beras yang sudah direndam dan dibasuh. Masukkan air, kismis, kita masakkan macam biasa. Dan masak kita boleh letakkan pewarna dan bawang goreng. Lepas tu kita sambung masak sekejap lagi. And then siaplah menu kita hari ni, nasi hujan panas bersama ayam masak merah. Yang mana ada plan nak buat makan-makan ke atau nak buat bolak, bolehlah masak menu ni nanti. Mudah dan senang je. Jom makan.